saya Ifah. Hai, saya Dan saya Dayana. Bersama kami dalam liputan semasa TVPSS Ibu Sina. Info untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Dayana Arifah, kru TVPSS Ibu Sina. Kami berada di SMK Bandar Baru Putra sempena Carnival Ignite. Jom saksikan apa yang menarik di sini. Di sebalik setiap inovasi, lahirnya generasi yang bakal mengubah dunia. Fikir kreatif jadi pegangan. Setiap projek lahirkan impian. Masa depan dalam genggaman. Sekarang bersama saya penyelaras program Carnival Ignite 2026. Puan, apa yang menarik tentang Carnival Ignite kali ini dan bagaimana tercetus idea yang hebat ini? Okey, objektif sekolah kami adalah supaya bila adanya ruangan karnival macam ni, bolehlah semua student ni boleh melontarkan idea dan diorang juga boleh express secara live apa aktiviti, apa projek yang diorang buat. Sebab kita tak ada hanya terahad dalam kelas saja, tapi dengan cara macam ni pelajar dia boleh berkongsi idea dengan sekolah lain. Selain diorang berkongsi, diorang dah buat projek dalam kelas, sekarang diorang berkongsi pula dengan orang lain dan diorang boleh tengok kehebatan dan ciri-ciri unik sekolah lain. Jadi harapan saya dengan adanya karnival seperti ini, dapatlah sekolah kami juga belajar daripada sekolah lain, ambil apa yang baik daripada sekolah lain dan kita bertukar-tukar pandangan lah. Bersama saya, peserta KMR dan PBL. Jom kita tengok apa yang mereka hasilkan. paling gaduh. Saya dapat nombor. So, ambil penanda dan gerak 3 kali kerana warnanya putih. Jika saya dapat 4, 5 atau 6, warnanya hijau, kuning dan merah. Jika kamu boleh tengok ini adalah hijau, kuning dan merah. Jika saya dapat hijau, saya perlu jawab soalan hijau. Saya hanya dapat 1 minit untuk jawab mengikut jam randik yang kawan saya akan setkan. Jika saya dapat kod QR, saya perlu ambil kod QR dan meminjam telefon cikgu dan scan kod QR. Jelas sekali, Carnival Ignite 2026 bukan sekadar platform pertandingan, tetapi melahirkan generasi yang kreatif, kritis dan bersedia menghadapi masa depan. Mungkin sahaja daripada saya, melaporkan daripada TVPSS Ibu Sina.